Sejuk je makan kat sini. Mana tak sejuk, makan dekat dalam mall. Menu pula kat sini semuanya menu-menu favourite orang-orang Malaysia. Dulu jauh, kena pergi sampai dekat Alor Gajah. Sekarang dekat Bandar Melaka. Yang ni cawangan baru dalam Lotus Cheng je. Semua menu dia menu yang kena dengan tekak orang kita, orang Malaysia. Nak makanan berat ada, yang goreng-goreng level warung pun ada. Tapi makan dekat kedai yang lagi selesa. Tapi yang paling pelik pasal rojak dia. Mana ada orang buka kedai besar-besar nak bawa menu macam ni. Ada pula rojak peti, makan lempeng dengan kari ayam. Tak muskil dia mustahil. Tapi harum kopi dia ada. Sampaikan kopok leko tu ori diimport. Dah kata makanan Malaysia kan, chicken chop pun sebahagian lah. Siapa kata makanan ni makanan Mak Saleh. Tapi kau nak makan pasta pun dia ada. Dah nama kedai pun harum kopi, air kopi tu wajib. Barista dia pun power. Pilihan air pun memang banyak. Ikutlah cita rasa kau nak minum yang macam mana. Yang manis, yang pahit, yang rasa lokal pun ada. Tahap kepuasan makan kat sini aku boleh kata memang triple A. Satu brand yang memperjuangkan menu-menu Malaysia. Sampai kek durian pun dia buat dekat dalam tea. Boleh serbu harum kopi dekat Lotus Cheng Melaka.